Saya memula simpan emas di Public Gold. Berapa bajet paling minimum yang saya perlu sediakan? Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, item fizikal paling kecil di Public Gold adalah 0.25 gram. Tapi, bajet paling rendah untuk anda mula menyimpan sebenarnya hanyalah RM100 melalui akaun emas Gap. Dengan 100 tu, tuan-puan akan dapat sekitar 0.09 gram yang dimasukkan terus ke dalam akaun Gap. Melalui akaun emas Gap ni, tuan-puan boleh menambah tabungan bila-bila masa dengan jumlah minimum setiap kali 100 atau kalau memasuk lebih pun boleh. Dan item fizikal paling kecil yang boleh dikeluarkan daripada Gap adalah 0.5 gram emas. Jadi, simpan perlahan-lahan. Kalau tuan-puan konsisten menabung RM100 setiap bulan, dalam tempoh kurang setahun, 1 gram boleh dikeluarkan sebagai gold bar 1 gram fizikal macam ni. Manakala ada baki tu, anda tambah lagi tabungan untuk keluarkan item-item yang seterusnya. Simple kan? Memulakan tabungan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan. Isi beg biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.